Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, serta Datin Seri Utama Mazna. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berhimpun di atas padang yang amat bersejarah ini untuk sama-sama melancarkan logo Satu Malaysia dan senam seni Satu Malaysia. Marilah kita hari ini sempena pelancaran logo Satu Malaysia ini. Dan dalam logo ini kita lihat pengertian yang amat mendalam, yang ini bermula dengan angka 1. Tidak ada angka yang lebih besar daripada angka 1. Mari kita pilih 1 supaya Malaysia jadi negara unggul, insya-Allah. 1. Saya tak payahlah bercakap terlalu panjang. Isteri saya pun pesan tadi, jangan cakap panjang ni. Saya mula-mula nak cakap 1 jam, tak jadi cakap 1 jam. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan saudara-saudari datang ramai sampai ujung padang ni. Ramai yang datang hari ini untuk sama-sama menghayati majlis kita pada hari ini. Saya ingin menutup ucapan saya dengan sekali lagi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disempurnakan perasmiannya oleh tetamu terhormat kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, dan sekali lagi kita ucapkan kita gambar rumah kita saya terkenal. Apa dalam masa